Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Kita mulakan intro kita sekarang. Okey, hari ini saya akan membahaskan tentang lagu Mesmerizer. Okey, dakwah cover. Hari tu masa hari kau kering film, hati saya berdebar-debar. Saya pun tak tahu lah kenapa. Lepas tu tak tahu nak cakap apa. Okey, dalam dakwah cover ni banyak lagu Mesmerizer. Salah satunya adalah dakwah cover. Dakwah cover ni dia lain macam sikit dari Malay cover, Indian cover. Saya bukan nak kata macam-macam kat depa tu. Saya ni cuma nak abad. Dalam tu mesti ada pengajaran dia. Okey, saya beritahu apa pengajaran dia. Okey. Ramai yang tertanya-tanya, kenapa saya pilih lagu Mesmerizer yang viral itu sebagai soundtrack utama kepada kisah finale 2005 saya, dan kenapa saya mengubah dan kenapa saya ubah happy hardcore lah, yang lagu Mesmerizer yang original. Saya buka lagu dia dulu ya. Notin cukup fikir solat, pura-pura tak tengok kehadiran. Aku pilih mic ini ke mendarah hatiku. Zona Sentral pun diserang, menjual kisah duka buat TikTok. Selawat yang langkah walau hati sakit. Aku ada tersiram dekat dunia. Pelarian hakiki 2006. Walau tersilap masuk perangkap, boleh diselamatkan dengan Yasin. Tak boleh waras lagi bila dia tiada. Mahu berpura jadi imam dan serah diri. Bila aku bilang aku sadar haruslah mencuri hati padahal kosong. Kekendas tali solat pada keinginan, dan ku beri kau undi dan nombor 2. Kau diuji untuk FPN dan sasia ini dengan rupa polosi songkok BFDI. Tertipu olehlah kona yang nampak tulus, jantung berdebas sunyi hari ini. Anugerah imam mudah aku hampir hilang, ketahanan di sokok mati terhancur, mengepak menyanyi juga aku tahu. Sudah penat sangat nak teruskan hidup. Walau ku berjaya hidup hari ini, keseharian yang tak berbaloi sudah dalam kitaran tanpa kasih yang jujur, diteruskan dengan zikir dan doa saja. Bila tiada rezeki, tiada harapan, semua anugerah jadi sia-sia. Jika tiada cinta, maka berputus asa, sisa nasib menjadi takdirku. Kau diuji runtuh SPM dan sasia ini dengan rupa polosi songkok PFDI. Tertipu oleh kunangan nampak tulus, jantung berdebas sunyi hari ini. Pujian sudah tiada makna, Karisma palsu. Jika ku kalah rekod itu lagi, hatiku akan buta, maka bersederhanalah. Okey, jawapannya mudah. Sat.
kenapa saya nyanyikan secara live di hari curriculum baru-baru ini? Jawapannya mudah, kerana lagu ini adalah metafora yang paling tepat untuk menggambarkan apa yang berlaku kepada saya. Tujuan video ini untuk menjelaskan mesej sebenar di sebalik lirik, bagaimana ia berkait rapat dengan prinsip sasiah yang saya perjuangkan, mesmerize asal. Loh, okey. Lagu asal mesmerize dari Satsuki, atau nama kata lain 32 KI atau Hatsune Miku, tak silap saya lah, mengisahkan tentang hipnosis. Dia tu kan scary. Saya tengokkan beberapa rujukan, ada rujukan SOS, lepas tu apa, bila question apa soalan, lepas tu jawapannya huruf ni apa, mula-mula huruf lah jawapannya tu, hash hat, lepas tu apa, lepas tu tak nak abang lah. Okey, dalam diri asal ia mengajak kepada pendengar untuk menyerah diri kepada tenaga tertentu, membiarkan jiwa kita dimatikan supaya kita tidak perlu lagi berhadapan dengan realiti dunia yang penuh masalah dan kekeliruan. Ini adalah pelarian ESCAPISM. Ia mengajak kita berpura-pura tak tahu apa-apa demi ketenangan palsu. Tapi sebagai duta sasiah, saya tahu pelarian ni yang palsu itu sangat berbahaya. Saya mengambil konsep hipnosis ini dan aplikasikannya kepada sel-sel mesmerism, iaitu karisma palsu. Bila saya katakan, bila pujian jadi busana dusta, mencuri hati padahal kosong. Ini merujuk kepada individu yang gunakan kebaikan dan penampilan luaran karisma sebagai alat hipnosis. Mereka berpura-pura tulus mencuri hati padahal hati mereka kosong daripada niat yang jujur. Ayat pura-pura tak tengok kehadiran menggambarkan perjuangan saya. Saya hampir menyerah dan berpura-pura tidak tahu tentang penipuan itu, hanya untuk mengekalkan kedamaian palsu itu. Ini adalah glitch, kesilapan dan hipnosis mental yang sangat berbahaya. Tapi alhamdulillah, hipnosis itu tidak kekal. Lirik saya bagi solusi hakiki kepada semua yang rasa terperangkap. Nothing cukup fikir solat. Nothing maksud dia tidak perlu berfikir, cukup fikir solat. Solat fardu. Ini adalah switch off butang hipnosis. Bila kesilapan datang, hentikan berfikir dan kembalilah kepada tiang agama. Solat adalah zon selamat kita. Selawat yang lantang walah sakit. Kita ada senjata, iaitu zikir, doa dan selawat untuk mendapat kesakitan. Istighfar mungkin. Pelarian hakiki 2026. Pelarian kita bukan kepada ilusi, tapi kepada azam besar, khatam Al-Quran. Okey, dari Muharram ke Ramadan, akhir Ramadan. Okey, ini ketenangan yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin anda semua tahu, anugerah Imam Muda ku hampir hilang, ketahanan diri sokok makin terhakis. Hipnosis ini hampir meragut identiti saya, tetapi Imam menyelamatkannya. Oh, saya lupa nak nyanyi. Anugerah Imam Muda ku hampir hilang, ketahanan diri sokok makin terhakis. Masa ketahanan tu saya terus lupa. Aduh.
tak tahu nak cakap apa. Meragut identiti saya ni kan. Tapi Mami lambatkan dengan awak. Okay. Ini kesimpulan muktamad saya. Dia ada power baru kat penting. Yang penting saya sudah melupakannya. Saya telah memilih untuk melupakan trauma, kerana jika aku pandang rekod itu lagi, hatiku akan buta. Saya tak mahu hati saya buta dengan dendam dan kesedihan. Fokus saya sekarang adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pelajaran dan kolaborasi global. Terima kasih kepada Jamimi Hadri dan Nanscreen atas inspirasi yang berterusan. Semoga kisah ini menjadi peringatan kepada semua. Jangan tewas kepada karisma palsu. Pilihlah sasiah dan prinsip. Okey. Itu saja video pada kali ini. Semoga kalau video ini bermanfaat, share kepada semua yang ada, terutamanya yang tengah tengok video ni. Kan. Sama ada pelajar SMK Mematang Mondai, pelajar SK Datuk Seri Ahmad, semua cikgu-cikgu di SK, di SSA dan SLKPB, tolong share ya, tolong support saya lah. InsyaAllah Allah akan membalas jasa kalian. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.